Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Z channel. Okay guys, hari ni kita nak buat satu teaser trailer untuk movie Magic Rompak. Teaser ni baru keluar hari ni. Sebuah filem Adrian Tay. Okay, jom kita tengok. Actor JC Astro Show, Clover Films. Tukar baju ni? Ini sama macam, alamak, kopi bulat-bulat ke? John Wick pun ada. Sana. Magic Rompak 11 September. Okay, tahu. Okay. First impression aku bila aku tengok teaser ni, aku dapat dia macam filem Now You See Me. Sorry to say lah, macam the idea tu macam filem Now You See Me, The Four Horsemen tu, especially scene yang dia tukar baju, lepas tu dia terbalikkan scene yang dekat dapur dan dia tukar baju, dulang tu tukar jadi bag tadi. Itu memang scene Now You See Me lah. So aku wonder sama ada filem Magic Rompak ni dia tiru ke tak bulat-bulat filem Now You See Me. Hopefully tak lah. Tapi being Adrian Tay punya movie, aku rasa maybe dia inspired by saja. Dia mungkin ada idea yang tersendiri ataupun ada fresh. So hopefully filem ni tidak mengecewakan lah. Okay. Alright guys, itu tadi aku punya teaser reaction untuk filem Magic Rompak. Sekiranya korang suka aku punya video, sila tekan butang like, share video ni dengan rakan-rakan korang yang lain. Dan bagi mereka belum subscribe, sudi-sudi yang subscribe ke CZ Channel. Dan juga tontoninlah aku punya video-video movie review yang ada kat channel aku. Dan banyak lagi yang akan aku buat untuk filem-filem yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.